Saintis bahasa temui sesuatu yang sangat menarik pada satu puak di Amazon dan penemuan ini rupa-rupanya secara tak langsung, secara tak sengaja membuktikan kehebatan Al-Quran. Pada 2004, saintis Peter Gordon menerbitkan kertas kajiannya yang bertajuk Kognisi Penomboran Tanpa Perkataan. Bukti dari Amazonia. Peter Gordon membuat siri-siri ujian kepada satu puak yang bernama Piraha di Amazon. Ada beberapa lah siri ujian. Antaranya dia susun 10 objek di depan orang Piraha tu dan dia suruh orang Piraha tu ambil objek yang sama dari bekas dan susun betul-betul di depan objek-objek yang sudah pun disusun di atas meja. Untuk bilangan yang kecil, 1, 2, 3 objek, puak Piraha tu berjayalah susun dengan ketepatan yang tinggi. Tapi untuk bilangan yang lagi banyak, diorang jadi confused. Contohnya sepatutnya ada 6 objek tapi diorang pergi susun 4 je dan diorang kata dah padan dah. Settle. Satu lagi ujian, saintis letakkan 8 kacang dalam bekas yang legap. Dia keluarkan satu kacang, lepas tu dia tanya kepada orang Piraha, ada lagi tak kacang di dalam bekas? Menariknya bila dia keluarkan 4, 5, 6 kacang, majoriti orang Piraha yang ditanya tu kata kacang dalam bekas dah habis. Sedangkan sepatutnya berbaki lagi lah. Tak habis. Eksperimen ni bukan nak tunjuk kata bahawa orang Piraha tu tak berapa pandai ke ataupun banyak termenung dalam kelas ke apa. Tapi yang menariknya, punca ini berlaku adalah disebabkan bahasa diorang. Diorang tak ada perkataan khas untuk jumlah bilangan objek. Diorang cuma ada perkataan 1, 2, banyak. Lebih daripada 2 objek, diorang dah tak kira dah semua masuk dalam kategori banyak. Tu sebab 4 kacang dengan 6 kacang diorang tak boleh nak beza. Sebab diorang cuma guna satu perkataan yang sama untuk jumlah-jumlah yang lebih daripada 2 tu, iaitu banyak. Best juga bahasa Piraha ni kan? Mat, kau dapat berapa markah ujian? Banyak ayah. Okey, bagus. 8%. Apa yang bahasa Piraha ni tunjuk? Dia adalah satu bukti kepada satu hipotesis bahasa dipanggil hipotesis Sapir-Whorf, iaitu bahasa yang kita guna boleh tentukan pemikiran kita. Kalau bahasa kita tak ada perkataan untuk satu konsep, contoh tak ada perkataan untuk bilangan 3, 4, sejuta, semua ni dikategorikan sebagai banyak, jadi otak kita pun tak fikirlah tentang konsep bilangan sebab kita tak ada perkataan yang menggambarkannya. Perkataan ni macam bekas yang menampung makna dalam otak kita. Kalau bekas tu tak mampu nak tampung makna 8 yang berbeza dengan 3, otak kita pun tak fahamlah makna bilangan 8. Okey, habis pasal Piraha tu. Soalan dia sekarang, ada tak satu bahasa yang sangat-sangat kaya? Bekas kata dia adalah sangat besar, yang kalau kita belajar dan kita guna bahasa tu, kita dapat tangkap konsep yang sangat luas. Ya, iaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sebenarnya topik ini diteroka oleh satu channel yang sangat baik di dalam YouTube. Saya recommend anda ikuti, iaitu Arabic 101. Jadi dalam video ni saya nak tolong sampaikanlah konten dalam video tersebut tapi dengan sedikit olahan dan penambahan lah dari saya. Tapi anda kena follow lah channel yang asal. Sebenarnya bagi siapa-siapa yang belajar bahasa Arab paling-paling kurang pada tahap sekolah menengah pun, anda akan terus dapati benda ni. Bahasa Arab terutamanya di dalam Quran adalah sangat-sangat kaya. Contoh dalam surah yang paling biasa kita baca, dan harap bukan satu-satunya lah surah yang kita baca dalam solat. Satu lagi surah Al-Kawthar, surah Al-Ikhlas, di mana ada satu perkataan iaitu As-Samad. Biasa kalau kita tengok terjemahan pasal As-Samad ni, dia akan terjemahkan kepada beberapa lah. Tempat bergantung segala sesuatu, Allah menjadi tempat tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ini terjemahan yang standard, tapi sebenarnya maksud-maksud tu tak berapa cukup nak sampaikan keseluruhan maksud sebenar yang terkandung dalam satu perkataan yang amat pendek ni. Sebab makna penuhnya adalah yang maha kekal, iaitu tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Dialah matlamat yang mutlak yang menjadi tumpuan semua makhluk pada waktu memerlukan. Yang mutlak serba cukup, jadi dia tidak memerlukan apa-apa daripada sesiapa pun yang tidak makan atau minum, yang tidak berongga dan tidak dapat ditembusi, yang tiada
sebarang kelemahan sentiasa wujud tak pernah tiada dan yang merupakan penguasa kepada seluruh makhluk ciptaan. Makna satu perangkan untuk satu perkataan dua suku kata memang tunjuk kehebatan bahasa Al-Quran. Satu lagi perkataan adalah fitnah. Orang Melayu kita itulah fitnah ni biasanya maksudnya tuduhan yang palsu lah. Kalau yang mengaji sikit tahu bahawa maksud yang lebih tepat adalah ujian ataupun dugaan. Tapi menariknya perkataan fitnah ini datang daripada fatana, iaitu satu konsep, satu perkataan yang digunakan dalam metalurgi ataupun proses pembuatan besi. Iaitu proses fizikal, mereka nak ambil emas dan perak yang mentah, diorang campak dalam api yang punyalah panas. Bukan untuk musnahkan, tapi nak supaya lepas tu yang terhasil adalah emas dan perak yang tulik. Jadi fatana sebenarnya adalah proses penyaringan yang asingkan benda yang buruk keluar daripada benda yang baik. Dan dengan api yang panas tu, iaitu ujian tu, dia boleh bakar benda-benda buruk yang melekat pada korang dan hasilnya emas dalam diri korang tu boleh bersinar. Kiranya ujian tak semestinya buruk. Kalau korang hadapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah, dia boleh mengubah korang menjadi manusia yang lebih baik. Wow, dalam perkataan simple ni rupanya sangat-sangat dalam, deep makna perkataan di dalam Al-Quran. Walaupun yalah orang kita pilih untuk guna satu maksud je. Itulah sebab kena belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan ini tak ada dalam video asal. Tapi saya nak sambung satu lagi aspek kehebatan bahasa Arab Al-Quran, iaitu qiraat. Ilmu qiraat ni panjang dan saya sebenarnya mula belajar ilmu qiraat ni sejak sekolah menengah lagi lah. Dulu ada kelas KKQ, kelas kemahiran Quran. Tapi rupa-rupanya baru saya tahu bahawa tak semua sekolah yang ada, termasuklah sekolah agama pun, tak semestinya kita mereka belajar qiraat. Ini sangat-sangat sayang lah. Dulu ada satu rancangan nama dia Mari Mengaji yang memang ajar lah pasal qiraat berbeza ni. Dia punya child talent utama tu kebetulan satu batch dengan saya waktu dekat sekolah. So anyway, saya harap boleh diperkenalkan balik lah qiraat ni. Jadi sangat-sangat ringkas cerita, Al-Quran ini rupa-rupanya boleh dibaca dengan mode ataupun cara baca yang berbeza dalam 7 ataupun 10 qiraat. Dan setiap bacaan qiraat ini memang bersambung dan diiktiraf sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita bagi contoh. Contoh yang paling buku teks sekali adalah dalam surah Fatihah tu sendiri. Maliki boleh dibaca dua cara. Maliki dan maliki. Tajwidnya berbeza sikit tapi maknanya ini sangat-sangat menarik. Maliki maksudnya raja hari pembalasan, Maliki maksudnya penguasa hari pembalasan. Cerita dia kan, sebenarnya raja ni dia tak semestinya penguasa. Raja adalah jawatan ataupun title yang paling tinggi. Tapi banyak je raja yang cuma nominal dalam sejarah. Dia cuma raja pada nama tapi dekat belakang dia ada penguasa sebenar lain yang duk kontrol dia. Penguasa pula memang ialah menguasai lah, dah nama dia penguasa. Tapi dia tak semestinya raja, dia tak semestinya title yang paling tinggi. Jadi qiraat gabungkan sekali makna-makna ni menjadikan Allah penguasa dan raja mutlak pada hari pembalasan. Satu lagi contoh, ada perkataan dalam Al-Quran dalam satu ayat yang sama dibaca dua cara. Qatala, memerangi, melawan, dan perkataan yang sama juga boleh dibaca qutila, dibunuh. Dalam satu ayat yang sama dengan qiraat, dia mengembangkan makna, menerangkan dimensi perjuangan para nabi. Nabi berperang dan berjuang dalam satu qiraat, qatala, dan pada masa yang sama bukan setakat Nabi memerang, Nabi juga dibunuh mati syahid. Di dalam qiraat dibaca qutila. Ciri-ciri bahasa Arab yang Allah pilih ni yang sangat unik ni membolehkan adanya qiraat yang menambah lapisan-lapisan makna pada Al-Quran. Itu sebab Al-Quran ini dan bahasanya adalah sangat-sangat hebat. Dan kita kena belajar lah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokan kita tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu bagaimana satu puak di Amazon dengan menyebabkan adanya satu pemahaman terhadap bahasa menyebabkan kita sedar betapa hebatnya bahasa Al-Quran. Jadi apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Kalau ada apa-apa lagi contoh dan
sebagainya. Dan kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.